Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin suara saya tak kedengaran jelas sangat disebabkan saya tak pakai mic. Jadi untuk hari ini kita lakukan satu lagi eksplorasi singkat. Saya bersama dengan isteri saya. Satu eksplorasi yang biasa-biasa je lah kan, melihat tinggalan sebuah camp lama, iaitu camp Datuk Sagor. Okey, jadi mungkin kedengaran agak bising kerana saya tak pakai mic. Jadi mari kita lihat tinggalan camp Datuk Sagor. Ini merupakan dewan makan, sekarang dah roboh sebab ada aktiviti pengambilan kayu-kayu. Sana dia macam ni dewan itu dewan makan, lupa pula. Dan beginilah suasana pada bulan Oktober 2025. Suasana camp Datuk Sagor. Okey, saya bawa sekejap untuk melihat. Tapi lama sebenarnya sebab nyamuk. Okey, atur langkah berhati-hati kerana mungkin terdapat paku di sebalik runtuhan. Jadi camp Datuk Sagor ni rasanya dah tak berapa sangat untuk diterokai. Jadi kita bawa sikit lah. Ini merupakan laluan pergi ke surau. Tapi kalau ikut sana surau, rasanya surau ni dah habis dah ni. Surau dah diruntuhkan. Okey, hari ni saya ditemani oleh bidadari hidup saya. Bidadari saya menemani saya pada hari ini. Okey, kita tinjau sikit lah. Jom, sayang. Nampak tu macam kesan wakaf. Dan surau tak ada ni. Yang ini merupakan satu lagi asrama yang sekarang ni dah tak tinggal apa dah. Jadi saya cuma boleh bawa korang untuk melihat pada sampai sini je. Dulu ada asrama sini kan, sekarang tak ada dah. Semua dah rata dah, papan-papan semua dah tak ada. Dan dulu itu bekas tapak surau bawah tu pun dah tak ada, dah clear. Jadi